Boleh 200 orang makan ni. Banyak ni. Hari ni makan dia banyak. Alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah. Hari cerah bersinar terang, di channel Rozi kita terbang. Cerita indah tak pernah hilang, senyuman kita jadi kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kawan-kawan, bertemu kembali di Rozi Tarik Channel. Hari ini adalah slot keempat dekat Surah Ar-Rahimah. Hari ini dia kata menu banyak. Jadi menu apa tu? Hari ni menu kita nasi tomato ayam masak merah. Kita order sebanyak 120 pack. 120 pack Sebab kita target semua daripada fasa 3 Alam Suria semua datang makan buka puasa sini. Oh ni kan ni nasi tomato, sedap. Nasi tomato tu dia. Ayam masak merah. Semua tu ayam masak merah. Okey, lagi menu apa lagi? Okey, ada kata banyak hari ni. Menu kudapan burger. Kita ada burger Okay, special. burger special. Burger apa ni? Okey, hari ni kita ada burger apa ni? Burger ayam. Dia burger ayam. Burger ayam tandoori. Burger bira. Burger ayam tandoori. Okey. Burger kita burger berapa je? 30. 30. 30 biji. Cukup tak? 30. Sebab kita ada lagi tambahan kuih. Oh, tambahan kuih. Okey. Sup cendawan special. Tu dia sup cendawan belum sampai lagi. Dah sampai dah. Okey, kita review. Okey, kita tengok. Menele-nele sup cendawan. Ni kalau tidak lain tidak bukan ni Mantapai. Daripada Abang Mantapai. Abang Mantapai. Okey ni. Satu bekas ni Bekas besar ni. Boleh 200 orang makan ni. Ni. Ini dia sup cendawan Ada senduk banyak ni. Ini tidak lain tidak bukan Abang Man Teh Tarik. Yeay. Okey, tunggu apa. Takut resepi berubah. Okey. Lupa skrip tu. Okey Abang Man, hari ni teh tarik berapa nak buat? Buat semua 6 jam. 6 jam sama macam hari tu kan? Sama macam tu. Hari tu pun habis, hari ni insya-Allah habis. Habis. Okey, terbaik. Okey, kita teruskan. Seterusnya kita ada Abang Nazri kita. Assalamualaikum. Okey. Macam mana? Temikai? Dikatakan saya memotong temikai ini mengikut simetri yang tepat lah. Seperti terbinanya piramid. Macam special ni. Kita ada aiskrim. Ini memang kegemaran budak-budak lah ni. Okey. Kita ada aiskrim freezer vanilla. Freezer apa? Vanilla, chocolate ripper. Itu coklat. Okey, memang special hari ni. Haji aiskrim. Haji aiskrim. Halal. Okey, halal. Buttercream. Buttercream latte. Yang mana minat kopi vanilla, buttercream latte dengan chocolate ripper. Okey, ni keropok. Tu dia. Ni keropok ni. Kita ada keropok. Itu keropok. Sesilah dia ni ditajak oleh Tuan Berdahari. Okey. Ni Panas ni. Tuan Berdahari goreng sendiri ke? Goreng dengan minyak olive oil. Tak ada kolesterol. Antara kuih yang ada antaranya pulut panggang, wadai. Wadai kita tengok wadai macam mana nanti. Wadai. Saya nak tengok wadai macam mana tu. Lepas tu kasui. Ke apa? Kasui tak ada. Koleh. Apa? Lopez. Kuih Lopez. Lopez dengan koci. Koci. Okey, kuih koci, kuih Lopez, pulut panggang, wadai. Satu lagi popiang. 5. So ada 5 kawan-kawan. Hari ni ada orang infak bubur bubur lambuk Bubur lambuk. Alhamdulillah. Okey. Kita tukar tempat surau je. Bagi surau lah. Kita bagi surau. Bilang dulu 50, 20, 30. Dah siap pack semua. Pack semua. Alhamdulillah. Tempat Selalu berapa orang kat sini? Kita sediakan 120 macam tu. Okey, alhamdulillah ya.
Ada ni lah, bawah infak. Ada infak apa ni? Bubur lambuk lah. Okey, kemudian yang ni cekodok. Ada juga orang bawa cekodok, alhamdulillah. Okay, so banyak hari ni. Sandwich pun ada orang bawa. Alhamdulillah. Kita potong dua supaya sikit sama rasa. Kita order dalam 30 biji. So insya-Allah. Hai tokai. Ini dia. Awe ai balang. Bandung. Sirap Bandung. Air banyak kan. Dah dapat terus. Orang infak. Oh, satu dua demo. Kekal. Oh, ni orang infak ni. Okey, alhamdulillah ada orang infak juga air. Ni sup cendawan. Sedap ni. Okey, ji apa? Kuih apa ni? Kuih apa ni? Ha? Syah, kuih apa ni? Pulut. Ha? Ada lagi. Pulut inti. Okey. Kuih kuda-kudapan dah sampai. Ini dia kuih. Ni cucuk dia ambil. Okey. Oh, ni kuih apa ni? Wadi. Okey, buka. Okey, ni kuih wadi. Apa ni? Pulut panggang ni. Ya Allah, pulut panggang. Tu dia. Pulut panggang ada hari ni. Alhamdulillah. Ni sampai lagi kuih. Ya Allah. Banyak rezeki hari ni. Ini dia. Kuih. Ni apa ni? Ni kuih apa ni? Oh, ni. Buka. Boleh mangkuk lah. Koci. Oi. Koci tu. Okey, alhamdulillah meriah hari ni ramai orang. Alhamdulillah ramai orang hari ni. Okey, nak tanya sikit, berapa hari dah puasa hari ni? Dah apa lah tak ingat lah. Hari ni hari ke berapa? Berapa ni? Hari ke berapa hari ni? 23 ke? Ha? 23 ke? 23 esok. 23 esok. Tapi puasa penuh lah. Puasa penuh Okey, baik, boleh makan. Apa boleh makan ni? Puasa penuh boleh makan. Okey, alhamdulillah koci dah habis. Pulut panggang dah habis. Koci pulut panggang dah habis.
Okay. Oh. Okey, cun. Beres? B. makan dia banyak. Alhamdulillah. Oh, hari ni alhamdulillah. Ramai Orang infak pun ada hari ni, banyak. Oh, ni apa benda ni? Ada orang infak lagi? Allah. Mana JK? Mana JK? Ada orang infak? Alhamdulillah kawan-kawan. Hari ni memang rezeki lah. Hari ni memang rezeki, ada orang infak. Kita tengok. Ayam. Ayam. Ada orang infak ayam. Okey. Ambil bekal. Kita bantu. Ambil kain mana Habib? Ambil kain. Macam apa? Ada ubi. Nah, Aisyah. Tu, ayam. Ya tu. Ambil seketul seorang. Mana kakak adik? Nah. Ambil. Dah. Dah. Nak paha. Cari paha. Orang lain nak ambil kot. Ada. Alhamdulillah. Ambil. Apa ni? Tengok dia nama sikit. Ambil. Ayam. Oh, okey. Ni nama dia. Ambil. KFC. Alam chicken. Meriah hari ni, meriah. Baru sampai. Seronok ke buka puasa dekat pondok ni? Seronok. Korang puasa tak? Puasa? Siapa? Semua tak puasa? Saya puasa. Saya tak puasa. Saya duduk. Puasa, semua puasa kan? Angguk. Puasa. Okey. Korang tak ambil ayam ni ke? KFC tadi? Cuba tengok. Kalau ada lah. Kalau tak ada. Kalau ada. Ayam KFC tengok. Laju. Dapat. Okey, makan. Okey, dapat. Ada lagi. Okey. Alhamdulillah. Hari ni meriah meriah hari ni. Alhamdulillah. Ramai orang infak hari ni. Teman akhir kita nak ambil video Okey. Okey, alhamdulillah meriah hari ni. Memang ramai hari ni. Tengok. Kejap ya habis Ya, alhamdulillah mi goreng pun ada hari ni, mi goreng. Salam. Baru sapa. Mi goreng ada, pelam ada. Alhamdulillah. Ni anak toke. Anak mana ayah? Ni anak toke sup cendawan anak toke. Boleh komen sikit tak? Boleh ulas sikit pasal hari ni punya program slot ke-4.
Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ramadan ke 20. Ini malam ke-23. 23, alhamdulillah. Malam ke-23, insyaAllah. Dan kawasan B diamanahkan untuk menyediakan iftar pada slot yang keempat lah ni, insyaAllah. Slot keempat. Kita ada lagi satu slot yang kelima pada hari Rabu 18 hari bulan tu. So alhamdulillah saya nak mengucapkan kesyukuran kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok jemaah pun ramai juga hari ini. Dan alhamdulillah syukurbillah makanan pun banyak betul makanan. Ramai orang infak. Ramai yang infak dengan ayam gorengnya apa semua. Tapi saya satu lagi saya nak ni sikit komen lah. Setakat ni tak nampak jugalah kita punya warga 1B lah. 1B. Kecuali kita dapat AJK lah yang tadi biasa. awal pun ada tadi. Tapi adalah 2-3 orang, tak kata tak ada langsung. Itulah sekali lagi saya nak mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang. Tanpa sumbangan daripada warga 1B, saya rasa agak sukar lah untuk kita menyediakan juadah iftar untuk ahli jemaah kali ni. Dan saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa lah, yang rasanya kalau tak ada jawatan kuasa sukar jugalah. So semoga segala usaha ni dikira sebagai amal jariah lah untuk semua, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Terbaik, memang rezeki orang infak banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manja. Ambil. Ya, skrin ya. Skrin. Kita terpaksa letak kat bawah tak cukup tempat. So, skrin. Layan diri. Coklat, vanila dengan coklat red, vanila, buttercream. Okey. Sup cendawan bungkus sup cendawan. So sup cendawan ni memang kita bagi lebih untuk orang bungkus lah. Okey, kawan-kawan. Ada lagi ambil buku. Okey, sup cendawan ni memang kita buat banyak supaya ramai yang dapat bungkusan. Buat balik, buat sahur. Ada sup selera sikit, makan sahur. Okey, kita bagi bungkus. Dah nak habis tu. Alhamdulillah.
Okey, alhamdulillah kawan-kawan. Oh, alhamdulillah dah skopik. Habis. Alhamdulillah. Boleh basuh. Boleh basuh. Habis. Ada. Ni tuang sikit ya. Tu. Boleh lah Ni, tu. boleh lah. Last. Tuang tu. Boleh tak? Tuang tu. Baru. Di sini. Okey, last. Kokok ni. Kena kokok. Boleh. Ayam ada, kambing ada, daging ada, tuang. Habis. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aiskrim pun tinggal berapa ni? 3 suku je. 3 suku je lagi. Aiskrim 3 kotak laku keras. Okay, alhamdulillah kawan-kawan. Nampaknya makanan semua banyak habis lah. Jadi so sekarang kita aktiviti mengemas lah pula. Memang ada lagi yang makanan yang kecil-kecil tu tak habis, tapi bolehlah kita kemas sikit-sikit supaya dah last kali ni dah tak banyak lah yang kena kemas. Macam biasa tuan pengurusi kita kemas. Perasa lain Perasa lain. Lain Buttercream, coklat rib dengan vanila. Ada 3. Ada packing dah. Dengan tutup kita bagi. Dia melama. Oh ya. Okay, aiskrim tinggal last sikit lagi. Habis dah tu lah. Okay. Di belakang sayang. Sila peratur ikut aku. Okey, alhamdulillah kawan-kawan, selesai slot yang keempat. Alhamdulillah slot yang keempat. Keempat. Senyum. Okey. Okey. Ni 4 je. Ni 4. 4. Ni 2. Apa? Okey. Alhamdulillah selesai slot keempat. Bagus. Kawasan kita orang lah untuk iftar kali ni. Tinggal 1 slot lagi. Nasi Arab. Berapa bulan Syah? Okey. hari kita. Berapa bulan dari Orang kuat kita. untuk slot kelima. Kita last kali slot kelima sebelum 18 hari bulan 3. Alhamdulillah selesai untuk ini. Memang ramai apa ni yang infak jadi terima kasih yang menyumbang lah. Pasal 1 bila. Pasal 1B, terima kasih banyak-banyak Yang menyumbang. yang menyumbang. Bukan cuma lagu je, menyumbang duit untuk iftar. Tak ada orang lah iftar. So kawan-kawan, sekian dulu video untuk kali ni. Kita jumpa next. Jumpa next pada 18 hari bulan. InsyaAllah. So jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Supportlah Rozi sampai jadi hype. Jalan bersama sampai ke puncak. Kongsikan cinta biar ia tegak.